Buat kamu dah belajar ada manusia ni sampai gerak balas terhadap rangsangan, betul tak? Ingat lagi tak cikgu ajar kamu? Kalau kamu sentuh air panas, apa jadi? Apa jadi dengan tangan kamu? Katalah ni ceret panas. Okey, apa jadi dengan tangan kamu? Kamu akan tiba-tiba tangan kamu terangkat. Ya, sebut. Tangan akan terangkat. Tangan akan terangkat. Itu jawapan yang cikgu nak. Bukan yang apa-apa. Cikgu nak kamu jawab, tangan kamu akan terangkat sendiri. Sebab kenapa? Panas. Lagi satu, kalau kamu terkena duri pokok pengurus, apa akan jadi? Tangan kamu akan terangkat. Itu jawapan yang cikgu nak kamu jawab. Tangan kamu akan angkat. Tangan kamu angkat, ada tak kamu terkena duri kamu macam ni je dalam air, tak angkat? Jadi tangan mesti angkat. Kalau tangan kamu tak angkat macam ni je, kamu tak normal. Ya, kamu kena kulit kamu tak normal lah. Ya. Okey, lagi satu. Kalau kamu terpijak kaca, apa akan jadi dengan kaca? Kaki kamu akan terangkat. Jadi itulah namanya gerak balas terhadap rangsangan. Kaki kamu yang akan bergerak balas apabila terkena kaca. Kalau terkena duri, apa yang bergerak balas? Tangan ke kaki? Tangan. Jadi hari ini kamu akan belajar tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Okey? Ada beberapa tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Antaranya, cuba kamu tengok dalam buku kamu. Muka surat 43. Senang kan? Muka surat 40. Senang. Ini dia boleh tengok kat dalam kan. Kalau dia buka 40 betul ya. Hari ini kita belajar 40 betul. Okey, untuk pengetahuan kamu, ada beberapa tabiat dia yang boleh membuatkan badan manusia lambat bergerak balas. Okey, sepatutnya bila dah terkena air panas, pada sini. Bila dah terkena air panas, pada kita cepat tangan tu angkat betul tak? Tapi ada beberapa tabiat yang menyebabkan lambatnya ada. Jadi inilah antara tabiatnya. Tapi ini sebenarnya tabiat buruk. Tabiat baik ke tabiat buruk ni? Buruk. Semua ni tabiat buruk. Okay, jadi cikgu bagi kamu masa 1 minit. Kamu hafalkan gambar-gambar ini dan juga 4 faktor tabiat yang mengganggu gerak balas manusia. Okay, are you ready? Okay ya, masa kamu untuk menghafal dan mengingat telah tamat. Okay, jadi cikgu akan pergi kepada page yang seterusnya. Jeng. Inilah permainannya. Yeah, are you ready? Okay, jadi permainan ni mudah je. Okay, kamu kena datang dekat depan dan ambil tertikus cikgu. Mana pula tertikus cikgu ni? Nama dia bukan tikus. Nama dia tertikus. Ini nama dia tertikus. Kamu kena tekan dekat sebelah kiri. Ya, sebelah kiri kamu pun gores dan teka. Apakah gambar itu? Boleh? Gambar tu adalah gambar yang telah kamu hafal tadi. Okey. Kita panjangkan lagi dia punya pen. Kamu boleh Ini permainan permainan. Okey, boleh? Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita gores gambar itu. Okey, ini saya punya gambar dululah ya. Okey. Gedeng.
Ya, gores-gores. Kamu rasa ni apa benda ni? Dia buat apa? Apa? Deng, kedeng, kedeng. Apa tu? Dia tengah buat apa? Dia tengah minum. Dia tengah cheers. Cheers. Wow, ada perempuan, ada lelaki. Apakah jawapannya? Kita tengok ramai cakap tu. Okay, kita tengok jawapan dia apa. Minum apa? Minuman beralkohol. Pandai. Bagi tepukan untuk diri sendiri. Okay, sekarang kamu pula yang kena ke depan. Tapi sorry lah, kamu kena letak dekat buku ni macam ni Okay. Kalau sekolah lain dia macam ni je. Tapi kita tak ada smart board. Ada ni je. Jadi, siapakah dia yang bertuah? Okay, cikgu kira siapa paling cepat angkat tangan ya. Ya, dia akan pergi kat sini, dia akan gores. Okay, nanti dulu. Duduk relax, tenang. Okay, 1, 2, 3. Airil. Silakan. Tekan ni je. Mana-mana, belah kanan ke belah kiri. Situ pun boleh. Okay, silakan. Sini lah. Sini. Sini. Tekan. Lepas tu gores. Boleh tak? Gerak-gerak. Gerakkan tertikus ni. Tertikus ni kena gerak-gerak macam ni. Jangan lepas ya. Apa orang tu tengah buat tu? Dia tengah buat apa? Okey, terima kasih Airil. Nanti dulu. Okey, orang lain pula boleh? Okey, silakan dia. Dia silakan. Ni je dia. Tangan tu jangan gerak. Macam ni je. Tangan kat sini. Okey, apa jawapan dia? Menghidupkan. Yeah, menghidupkan. Okey. Betul tak jawapan menghidupkan? Betul. Okey. Betul, menghidupkan. Tengok ya. Dia masuk dalam plastik, dia hidupkan. Tak boleh, jangan macam tu ya awak ya. Tak tahulah plastik apa. Tanyalah dia. Okey, seterusnya. Siapa pula? Okey, Amanda, silakan. Okay, silakan. Okay, gambar seterusnya. Gambar apa kamu rasa ni? Ini adalah gambar dada. Jadi jawapan dia apa sebenarnya? Penyalahgunaan dada. Okey, gambar yang terakhir. Okey, siapa nak teka? Okey, Hafizal, silakan Hafizal. Okey, Hafizal akan menggores gambar tu. Baik-baik pegang tu. Pastikan ada dekat situ, tengah-tengah. Lagi. Tengah. Ni. Gores. Okey, next. Dah, Hafizal. Orang lain pula boleh? Siapa nak try? Cikgu tak nak kamu buta IT. Semua kena try. Okey, silakan Adel. Goreslah segala-gala yang warna kuning tu kamu gores ya. Okey. Okey, dah. Next. Siapa lagi nak try? Yang belum lagi. Okey, silakan Suhaini. Nanti kejap lagi ya. Adil. Jangan cakap tak tahu. Cakap tahu. Lepas ni memang kena tahu. Alah, pegang tertikus je. Okey, bagus. Suhaini. Okey, next. Orang lain pula. Ika.